rakan-rakan seperjuangan. Hari ini saya bersama rakan saya akan membuat pembentangan mengenai inovasi bahan bantu mengajar yang dihasilkan oleh kami, iaitu Pick the Door. Seterusnya kita beralih kepada slide pengenalan. Selaras dengan hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia, pembaharuan dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran iaitu PDP adalah satu keperluan dalam sistem pendidikan terkini. Selain itu, inovasi dalam bahan bantu mengajar iaitu BBM atau ABM perlu selari dengan pembelajaran abad ke-21 bagi meningkatkan tahap pelibatan pelajar serta mampu merangsang pemikiran dan minat pelajar. Oleh itu, kami telah menghasilkan inovasi yang bertemakan Pick the Door. Pembentangan ini diteruskan lagi dengan definisi. Menurut tokoh Sakmud 2010 mengemukakan bahawa inovasi ialah satu idea, barang kejadian, metod yang dirasakan atau diamati sebagai satu hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang masyarakat, baik itu berupa hasil investasi maupun discovery. Inovasi juga merujuk kepada penghasilan atau penambahbaikan kaedah, strategi dan bahan pengajaran yang bertujuan meningkatkan keberkesanan penyampaian ilmu serta pencapaian hasil pembelajaran murid. Slide berikutnya ialah latar belakang. Inovasi ini dihasilkan berikutan beberapa permasalahan dalam penguasaan ayat perintah bahasa Melayu dalam kalangan pelajar. Pertama, pelajar sering menyalahgunakan kata perintah dengan mencampur adukkan lebih daripada satu kata perintah dalam satu ayat. Hal ini menyebabkan ayat menjadi tidak gramatis dan mengelirukan. Kedua, pelajar menghadapi kesukaran membezakan jenis-jenis kata perintah seperti suruhan, larangan dan permintaan kerana kurang memahami fungsi sebenar setiap jenis ayat tersebut. Manakala yang ketiga ialah kaedah pembelajaran yang kurang menarik dan terlalu berfokus kepada penerangan teori menyebabkan murid mudah bosan serta kurang pelibatan aktif dalam PDP. Oleh itu, jelaslah bahawa inovasi yang dihasilkan oleh kami mampu merangsang minat pelajar dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya, kita beralih kepada ciri-ciri inovasi. Yang pertama ialah konsep visual berbentuk rumah. Rumah dijadikan lambang sumber ilmu pengetahuan, manakala 4 pintu melambangkan 4 kategori ayat arahan seperti silaan, suruhan, permintaan dan larangan. Yang kedua ialah mini iPad sebagai medium response. Pelajar memberikan jawapan menggunakan mini iPad tersebut. Yang ketiga ialah pembelajaran secara hands-on di mana pelajar perlu membuka pintu, memilih kad soalan dan berinteraksi secara fizikal dengan alat bantu mengajar. Yang keempat ialah berfokuskan kepada pelajar di mana pelajar menjadi penggerak utama dalam sesi pembelajaran manakala guru bertindak sebagai pembimbing sahaja. Seterusnya adalah mengenai prosedur permainan. Sebelum bahan bantu mengajar diperkenalkan, guru perlu melaksanakan proses pengajaran mengenai topik kata perintah kepada murid. Guru memperkenalkan permainan Pick the Door kepada murid beserta manual permainan. Pelajar dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Setiap kumpulan diminta untuk memilih satu pintu secara bergilir-gilir mengikut giliran. Pelajar perlu menjawab soalan yang terdapat di mini iPad dengan menggunakan flashcard kata perintah yang diberikan oleh guru. Lekatkan flashcard yang berisi jawapan pada soalan yang diberikan. Seterusnya, pelajar dikehendaki untuk mencari gambar yang bersesuaian dengan jawapan yang dibuat dan melekatkannya di pintu tersebut.
Setelah selesai, guru dikehendaki untuk menyimak jawapan murid dan memberikan maklum malas kepada murid mengenai topik kata perintah. Jadi, pada bahagian yang berikutnya ialah mengenai inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran. Okey, inovasi yang kita orang buat ini ialah Pick the Door. Jadi, inovasi ini boleh digunakan pada pelajar sekolah rendah ataupun sekolah menengah dan khususnya menengah rendah lah. Jadi, topik yang kami buat ialah mengenai kata perintah dalam tata bahasa. Inovasi ini boleh digunakan dan diselitkan dalam aktiviti pembelajaran melalui aktiviti pengukuhan dan penggayaan. Inovasi ini juga boleh dibuat secara berkumpulan yang menggalakkan pembelajaran kolaboratif antara pelajar-pelajar lain. Itu sahaja. Okey, seterusnya kita pergi pada bahagian yang berikutnya iaitu mengenai sumbangan inovasi. So, sumbangan inovasi yang telah dihasilkan oleh kumpulan kami salah satunya adalah Minat dan motivasi pelajar dalam mempelajari tata bahasa. Ini kerana inovasi yang dihasilkan ini mempunyai elemen permainan yang menjadikan tata bahasa lebih menarik untuk dipelajari serta dapat mengurangkan kebosanan pelajar semasa di dalam kelas. Okey, sumbangan yang seterusnya ialah dapat meningkatkan pemahaman konsep mengenai kata perintah. Jadi, seperti yang kita tahu, kata perintah ada 4 jenis iaitu permintaan, silaan, suruhan dan larangan. Jadi, melalui inovasi yang kami hasilkan ni, pelajar dapat meningkatkan dia punya pengukuhan mengenai kata perintah mengikut konteks ayat yang bersesuaian lah. Jadi, bukan itu sahaja, inovasi ni dia boleh inovasi yang dihasilkan ini boleh saya katakan ianya lebih berkesan bila dibuat di dalam kelas, terutamanya pelajar sekolah rendah berbanding hafalan semata-mata dalam kalangan pelajar. Itu sahaja. Bukan itu sahaja, ianya turut menyumbang terhadap keperluan pendidikan abad ke-21. Melalui inovasi ini, kaedah pengajaran dan pembelajaran dapat dipelbagaikan yang serta lebih fleksibel dan berpusatkan kepada murid. Ianya turut menggalakkan pemikiran kreatif dan kritis yang memerlukan murid untuk menerka dan menyelesaikan masalah sebenar. Dan secara tidak langsung, inovasi ini dapat membentuk model insan yang lebih seimbang dan berpengetahuan luas dalam bahasa. Okey, kesimpulannya, inovasi yang kami hasilkan iaitu Pick the Door merupakan salah satu bahan bantu mengajar yang dapat digunakan semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Jadi, inovasi ini dapat meningkatkan kefahaman dan mengukuhkan kefahaman pelajar mengenai kata perintah. Selain daripada itu, ianya juga membuktikan bahawa tata bahasa dalam bahasa Melayu ini juga boleh belajar secara lebih menyeronokkan dan dapat memberi impak dan kesan kepada diri pelajar untuk lebih memahami setiap kata perintah yang digunakan. Jadi saya berharap inovasi yang kami hasilkan ini boleh digunakan dan diinovasikan semula kepada guru-guru yang berikutnya untuk digunakan dalam proses PDP lah untuk pelajar. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.